Pernahkah anda merenung si bulus yang sedang tidur nyenyak di atas sofa dan terfikir, dia tak bosan ke duduk seorang diri sepanjang hari semasa saya tiada di rumah? Mungkin terlintas di fikiran anda, apa kata saya carikan dia kawan, supaya ada teman bermain, mengejar-ngejar reben bersama. Bunyinya memang ideal, bukan? Tapi, bagaimana pula jika saya katakan, keputusan yang dibuat atas niat murni ini mungkin menjadi kesilapan terbesar dalam hidup anda, malah boleh mengubah rumah anda menjadi medan pertempuran. Hari ini, kita akan membongkar salah satu isu paling kontroversi di kalangan pencinta kucing. Seekor kucing atau dua? Kita akan meneliti semua hujah pro dan kontra, merungkai mitos popular dan menyediakan senarai semak untuk membantu anda membuat keputusan yang tepat. Saya janji, selepas menonton video ini, anda pasti akan melihat sahabat berbulu anda dengan pandangan yang berbeza. Untuk menyelami jiwa kucing, mari kita imbas sebentar sejarahnya. Nenek moyang kucing peliharaan kita, iaitu kucing liar Steppy Cat, adalah makhluk yang berpegang teguh kepada gaya hidup penyendiri. Mereka memburu secara solo, mempertahankan wilayah dan hanya bertemu sesama jenis untuk tujuan pembiakan. Sifat berdikari dan teritorial ini sudah tertanam dalam DNA mereka. Inilah paradoksnya. Sepanjang ribuan tahun hidup berdampingan dengan manusia, kucing telah berubah secara drastik. Mereka mula belajar hidup dalam kumpulan yang sering kita panggil sebagai pride kelompok, terutamanya di kawasan yang mempunyai sumber makanan yang stabil seperti di sekitar penempatan manusia. Mereka menjadi makhluk yang jauh lebih sosial. Konflik dalaman inilah antara naluri pemburu penyendiri dan sifat sosial yang diperoleh yang menjadi punca utama kepada keseluruhan isu ini. Kucing anda bukan haiwan liar sepenuhnya, tetapi juga bukan manusia yang sentiasa memerlukan teman. Ia adalah makhluk unik yang mengimbangi dirinya di sempadan dua dunia. Mari kita mulakan dengan mitos yang paling popular, iaitu semua kucing memerlukan teman. Kenyataan ini adalah satu salah faham yang berbahaya. Bayangkan anda dipaksa tinggal sebilik dengan orang asing yang anda tidak pernah pilih. Mungkin anda bernasib baik dan menjadi kawan baik, tetapi mungkin juga tidak. Bagi kucing, keadaannya sama sahaja, cuma mereka tidak boleh sesuka hati berkemas dan pergi. Keputusan untuk mengambil haiwan peliharaan kedua tidak boleh dibuat berdasarkan peraturan umum, tetapi harus dinilai mengikut ciri-ciri individu kucing anda, usia, perangai dan latar belakangnya. Mengabaikan faktor-faktor ini adalah jalan pintas kepada stres berpanjangan bagi kedua-dua haiwan dan juga untuk anda. Seterusnya, kita akan bincangkan bagaimana untuk mengenal pasti jenis kucing anda. Adakah ia benar-benar memerlukan teman atau ia sudah gembira menjadi satu-satunya raja di istananya? Tapi, macam mana kita nak tahu kalau si bulus tu betul-betul kesunyian? Manalah dia boleh cakap terus terang, kan? Namun begitu, dia ada cara tersendiri untuk memberi isyarat kepada kita. Tanda yang pertama dan yang paling ketara adalah kelakuan merosakkan. Kalau balik rumah, tengok-tengok wallpaper dah terkoyak, wayar dah dikunyah dan gulungan tisu tandas bersepah satu rumah, mungkin ini bukan tanda membalas dendam, tapi sebenarnya jeritan minta pertolongan. Dengan cara inilah kucing tu melepaskan tenaga yang terkumpul dan cuba untuk menghiburkan diri sendiri. Tanda lain pula adalah vokal yang berlebihan. Kucing mengiau dengan kuat tanpa sebab semasa anda ada di rumah atau seperti yang jiran adukan, melolong apabila anda tiada, apatis atau kelesuan dan hilang minat terhadap permainan yang dulunya dia suka.
juga boleh menunjukkan bahawa dia sedang bosan. Setengah kucing pula mula menjilat diri secara berlebihan sampaikan bulu gugur dan jadi botak. Ini dah jadi tanda stres yang serius. Kalau anda perasan ada simptom-simptom ni, ini adalah masa untuk anda mula berfikir dan mengambil tindakan. Kita bincang tentang kebaikan-kebaikannya, dan yang paling utama sudah tentulah aspek persahabatan. 2 ekor kucing yang sudah berkawan baik merupakan sumber hiburan yang tidak pernah putus untuk satu sama lain. Mereka mungkin berkejar-kejaran keliling rumah pada pukul 3 pagi, berebut tikus mainan ataupun duduk bersama memerhatikan burung di luar tingkap. Ini bukan hanya bermain, tetapi ia adalah rangsangan fizikal dan mental yang sangat penting. Kucing muda yang penuh tenaga mempunyai pasangan bermain adalah cara terbaik untuk melepaskan tenaga itu ke saluran yang betul dan bukan menyasarkan perabot anda pula. Mereka saling belajar dan meniru tingkah laku sesama mereka. Ini membantu mereka kekal cergas dan mencegah masalah obesiti yang sering dihadapi oleh kucing peliharaan yang bersendirian dan kurang aktif. Pada dasarnya, anda memberikan haiwan kesayangan anda seorang jurulatih kecergasan peribadi dan pasangan berlatih yang berterusan. Semuanya dalam satu pakej. Aspek sosial kedua yang penting ialah grooming bersama. Anda pasti pernah lihat betapa mesranya kucing-kucing menjilat sesama sendiri. Ini bukan sekadar rutin kebersihan. Bagi kucing, ini adalah tanda paling utama kepercayaan, kasih sayang dan keprihatinan. Proses ini dipanggil allo-grooming dan ia berfungsi mengukuhkan ikatan sosial dalam kumpulan. Kucing akan menjilat bahagian yang sukar dicapai oleh pasangannya, seperti kepala dan leher, dan dengan cara ini mereka bertukar bau untuk mencipta satu aroma keluarga yang sama. Ini membantu mereka berasa seperti satu unit yang padu atau satu keluarga. Bagi kucing yang menghabiskan banyak masa bersendirian, kekurangan sentuhan fizikal sebegini boleh menjadi punca tekanan. Mempunyai kawan yang boleh menggaru belakang telinga secara harfiah menjadikan kehidupan mereka jauh lebih tenang dan harmoni. Satu lagi kelebihan yang tak disangka-sangka ialah proses pembelajaran bersama. Kucing adalah makhluk yang sangat peka dan mereka sentiasa belajar dengan memerhatikan tingkah laku satu sama lain. Ini sangat ketara terutamanya jika anda membawa masuk anak kucing ke rumah yang sudah mempunyai kucing dewasa yang terlatih. Si kecil itu akan memerhatikan abang atau kakak seniornya dan akan lebih cepat faham di mana terletaknya tandas, bagaimana nak guna pencakar kuku, bukan sofa, dan apa peraturan rumah yang perlu dipatuhi. Kucing dewasa itu secara automatik menjadi mentor atau pembimbingnya. Namun, bukan anak kucing sahaja. Kucing dewasa juga boleh saling belajar. Contohnya, seekor kucing yang pemalu apabila melihat rakannya yang berani bergaul dengan tetamu secara santai, lama-kelamaan ia mungkin menjadi lebih terbuka dan mudah percaya. Mereka juga boleh meniru tabiat pemakanan atau jenis permainan kegemaran antara satu sama lain. Ini boleh diibaratkan sebagai pertukaran budaya dalam dunia kucing. Ambil kucing kedua ni bukan semata-mata untuk si bulus yang pertama tu. Sebenarnya, ia juga untuk ketenangan fikiran kita. Ramai pemilik rasa bersalah sangat bila terpaksa pergi kerja. Tinggalkan haiwan kesayangan mereka bersendirian selama 8 atau kadang-kadang sampai 10 jam. Kita mula bayangkan mesti dia duduk termenung tepi pintu, merindui kita atau sunyi seorang diri. Fikiran-fikiran ni boleh buat mood kita tak tentu arah dan menyebabkan rasa risau sepanjang hari.
Bila ada kucing kedua di rumah, perasaan bersalah ni akan berkurang dengan banyak. Anda tahu, mereka tak sunyi lagi. Mereka ada kawan dan mereka ada aktiviti untuk dibuat. Anda boleh bekerja dengan tenang kerana anda tahu haiwan-haiwan kesayangan anda itu berkemungkinan besar sedang tidur berpeluk ataupun tengah seronok kejar-mengejar. Ini adalah keselesaan psikologi untuk si pemilik sendiri. Faktor ni tak boleh kita ketepikan begitu saja bila nak buat keputusan. Namun, sudah tiba masanya untuk kita buka mata dan berterus terang tentang cabaran yang bakal dihadapi. Dan yang pertama, paling jelas, sudah tentu soal kewangan. Menjaga seekor kucing sahaja sudah memerlukan perbelanjaan yang besar. Sekarang, gandakan sahaja jumlah itu. Ini bermakna kos 2 kali ganda untuk makanan berkualiti dan juga pasir tandas yang akan habis 2 kali lebih cepat. Ini termasuklah vaksinasi tahunan dan rawatan antiparasit untuk kedua-dua ekor. Dan bagaimana pula jika, na'udzubillah, salah seekor kucing anda jatuh sakit teruk? Kos perkhidmatan veteriner sangat mahal dan merawat 2 ekor haiwan boleh memberikan kesan buruk yang sangat besar kepada bajet anda. Sebelum anda mengambil haiwan peliharaan kedua, duduklah dan nilaikan secara rasional sama ada anda bersedia untuk menampung peningkatan kos sekurang-kurangnya 2 kali ganda. Keinginan emosi untuk memberikan kawan kepada kucing, anda tidak harus bertembung dengan kemampuan kewangan sebenar anda. Kelemahan serius yang kedua ialah isu konflik wilayah. Jangan lupa, kucing adalah haiwan yang sangat mementingkan kawasan mereka. Kehadiran kucing baru dianggap sebagai pencerobohan ke atas wilayah kucing sedia ada. Kucing senior sudah ada tempat tidur kegemaran mereka, laluan pergerakan yang ditetapkan di dalam rumah, mangkuk makanan dan kotak pasir mereka sendiri. Mereka mungkin langsung tidak gembira untuk berkongsi semua ini dengan kucing baru. Konflik boleh berlaku kerana perebutan sumber seperti makanan, air, kotak pasir, tiang calar, scratching post dan yang paling utama, perhatian daripada anda. Untuk meminimumkan risiko ini, terdapat peraturan yang dikenali sebagai jumlah kucing ditambah 1 N+1. Ini bermakna untuk 2 ekor kucing, idealnya anda memerlukan 3 kotak pasir, beberapa mangkuk air di lokasi berbeza, beberapa tiang calar dan banyak tempat berehat yang tersembunyi. Adakah rumah atau kediaman anda bersedia untuk transformasi sebegitu? Jika anda tinggal di unit studio yang kecil, ruang mungkin menjadi terlalu sempit untuk 2 ekor kucing dan keadaan ini pasti akan menimbulkan ketegangan. Kalau mereka tak boleh nak serasi antara satu sama lain, ini adalah senario yang paling menyedihkan. Ia bukanlah sesuatu yang jarang terjadi. Ketidakserasian perangai adalah masalah yang betul-betul nyata. Anda mungkin bawa pulang anak kucing yang comel untuk menemani kucing dewasa anda yang pendiam. Tetapi bukannya persahabatan, anda dapat konflik yang berpanjangan. Anak kucing itu akan sentiasa mengganggu si senior, cuba mengajaknya bermain, manakala si senior pula akan menyorok, mendesis dan mengalami tekanan kronik. Atau anda mengambil 2 ekor kucing dewasa yang karakternya sudah terbentuk dan mereka langsung tak boleh nak berkongsi kawasan atau ruang. Hidup dalam keadaan konflik yang berterusan adalah satu penyiksaan bagi haiwan-haiwan tersebut. Ia boleh menyebabkan masalah tingkah laku seperti menanda kawasan di merata rumah, malah boleh membawa kepada masalah kesihatan yang berpunca daripada tekanan saraf, contohnya cystitis, jangkitan pundi kencing. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Mencari tuan baru untuk salah seekor daripadanya.
itu adalah trauma yang sangat besar untuk semua pihak. Satu lagi perkara yang sering kita terlepas pandang ialah aspek kesihatan. Jika anda ada 2 ekor kucing, risiko untuk anda berganda. Banyak penyakit kucing, terutamanya yang disebabkan oleh virus, sangat mudah berjangkit. Kalau seekor kucing dijangkiti calicivirus atau rhinotracheitis, kemungkinan 99% kucing yang kedua pun akan sakit. Perkara yang sama juga berlaku untuk parasit seperti kutu, hama telinga dan cacing. Anda perlu rawat kedua-dua sekaligus. Ini menggandakan kos rawatan dan juga kerisauan anda. Selain itu, jika salah seekor kucing anda ada penyakit kronik yang memerlukan diet khas, proses pemberian makanan akan menjadi rumit. Anda terpaksa beri mereka makan di bilik berasingan dan memastikan mereka tidak makan daripada mangkuk masing-masing. Ini memerlukan masa dan usaha tambahan yang anda perlu bersedia untuk hadapi. Masa yang paling sesuai untuk memilih hanya seekor kucing. Kita lihat situasi spesifik. Yang pertama dan yang paling penting, kucing yang mempunyai masa lalu yang traumatik. Jika anda mengambil haiwan dari jalanan atau tempat perlindungan yang mungkin pernah dikhianati, didera atau terpaksa berjuang keras untuk terus hidup, ia memerlukan masa yang cukup untuk menyesuaikan diri dan membina semula kepercayaan. Bagi kucing seperti ini, rumah anda adalah wilayah selamat yang pertama dalam hidupnya. Kehadiran kucing lain boleh dianggap sebagai ancaman kepada dunia baharu yang rapuh ini. Haiwan peliharaan sebegini boleh berasa sangat gembira, asalkan ia menjadi satu-satunya fokus kasih sayang dan perhatian anda. Ia bukan memerlukan kawan sesama kucing, tetapi kesabaran, ketenangan dan rutin yang stabil daripada anda. Jangan tergesa-gesa untuk menyelamatkan ia daripada kesunyian. Mungkin kesunyian itulah yang sebenarnya diperlukan olehnya buat masa ini. Perkara kedua yang patut anda fikirkan dengan teliti ialah faktor kecenderungan baka. Walaupun perangai setiap kucing adalah unik dan berbeza, sesetengah baka memang mempunyai kecenderungan untuk bersikap lebih berdikari atau self-sufficient. Sebagai contoh, kucing British Shorthair sering digambarkan sebagai haiwan yang sangat independen dan tidak terlalu memerlukan teman sesama spesies. Mereka suka berdampingan dengan manusia tetapi mengikut syarat mereka sendiri dan boleh hidup selesa sebagai satu-satunya haiwan peliharaan dalam rumah. Kucing Parsi, Persian, yang terkenal dengan sifat tenang dan flegmatik juga tidak selalu gembira dengan kehadiran jiran baru yang terlalu aktif atau mendesak. Oleh itu, sebelum anda mengambil haiwan kedua, kaji dahulu ciri-ciri istimewa baka kucing sedia ada anda. Semestinya, ini bukanlah jaminan 100%, tetapi ia sekurang-kurangnya memberi anda maklumat tambahan untuk dipertimbangkan. Faktor usia sangat kritikal. Memperkenalkan anak kucing yang lincah dan bertenaga kepada kucing senior yang sudah berusia lebih 10 atau 12 tahun selalunya adalah keputusan yang sangat silap. Bayangkan seperti seorang pesara yang terpaksa serumah dengan remaja hyperaktif yang gemar memasang muzik kuat. Haiwan senior memerlukan ketenangan, kestabilan dan kehidupan yang lebih perlahan dan teratur. Sendi mereka mungkin sudah sakit, mereka lebih banyak tidur dan tiada minat untuk terlibat dalam permainan yang bising. Anak kucing pula akan sentiasa mengganggu, melompat ke atasnya dan cuba menariknya untuk bermain. Keadaan ini hanya akan mendatangkan tekanan dan rasa jengkel kepada si senior. Perkara ini boleh menjejaskan kesihatan kucing
senior anda secara serius. Jadi, jika anda ingin menambah haiwan peliharaan baru sedangkan anda sudah memiliki haiwan senior, sebaiknya anda tunggu dahulu. Akhir kata, mari kita jujur dengan diri sendiri dan kaji gaya hidup kita. Berapa banyak masa yang anda luangkan di rumah? Sebesar manakah ruang kediaman anda? Jika anda tinggal di pangsapuri studio yang kecil dan sentiasa sibuk bekerja atau melancong, 2 ekor kucing mungkin mendatangkan lebih banyak masalah daripada kegembiraan. Ruang yang sempit itu boleh menyebabkan mereka berebut wilayah dan mencetuskan konflik. Selain itu, anda mungkin kekurangan masa dan tenaga untuk memberikan perhatian yang sewajarnya kepada kedua-dua haiwan peliharaan itu. Walaupun kucing boleh melayan antara satu sama lain, mereka tetap memerlukan interaksi dan kasih sayang daripada pemiliknya. Jika perhatian anda terpaksa dibahagi 2, padahal masa yang ada memang terhad, salah seekor daripadanya mungkin akan rasa terabai atau kurang disayangi. Kadang-kadang, lebih baik curahkan semua kasih sayang dan sumber yang anda miliki kepada seekor kucing sahaja daripada membahagikannya kepada 2 ekor tanpa memiliki keadaan atau kemudahan yang sesuai. Okey, katakanlah anda dah pertimbangkan semua aspek negatif tapi tetap rasa nak tambah seekor lagi kucing. Macam mana nak tahu sama ada kucing yang sedia ada ni betul-betul bersedia untuk perubahan besar macam ni? Perhatikan betul-betul perangai dia. Kalau kucing anda masih muda, sangat aktif, suka bermain, asyik nak perhatian anda dan secara harfiahnya melekat pada anda masa anda ada di rumah, ini petanda yang bagus. Kemungkinan besar dia memang kekurangan stimulasi dan kawan untuk berinteraksi. Kalau dia mesra dengan tetamu, tak tunjuk agresif pada haiwan lain di luar tingkap atau masa bawa dia ke mana-mana, itu pun satu kelebihan. Tapi kalau kucing anda ni jenis introvert yang ketara, menghabiskan banyak masa bersembunyi, tak suka orang asing dan mudah tertekan dengan apa-apa perubahan dalam rumah, memperkenalkan kawan baru boleh jadi malapetaka besar untuk dia. Dalam situasi macam ni, lebih baik tumpukan usaha anda untuk memperkaya persekitarannya, bukannya mencari peneman. Jadi, kalau dah buat keputusan, siapakah pasangan kucing yang paling sesuai? Ada beberapa peraturan emas yang boleh meningkatkan peluang anda untuk berjaya. Pilihan yang paling ideal adalah mengambil 2 ekor anak kucing dari perinduk yang sama. Oleh sebab mereka membesar bersama, mereka sudah mempunyai ikatan yang kuat dan akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan rumah baharu anda. Kalau anda dah ada kucing dewasa yang masih muda dan suka bermain, ambil anak kucing yang berlainan jantina adalah pilihan yang bagus. Kucing dewasa selalunya kurang menganggap anak kucing kecil itu sebagai pesaing yang serius untuk merebut kawasan. Dan haiwan yang berlainan jantina, terutamanya jika kedua-duanya telah disteril, biasanya lebih jarang bertengkar berbanding haiwan yang sama jantina. Pilihan yang paling berisiko adalah cuba menjinakkan 2 ekor kucing dewasa yang sudah mempunyai perangai dan tabiat masing-masing. Mungkin dilakukan, tetapi ia memerlukan lebih banyak masa, kesabaran dan pengetahuan daripada pihak anda. Proses memperkenalkan kucing baru adalah fasa yang paling kritikal. Jangan sesekali, ingat betul-betul, jangan sesekali bawa kucing baru dan terus lepaskan ia masuk ke bilik kucing lama anda sambil berkata, itu adalah resipi bencana yang pasti gagal. Pengenalan yang betul memerlukan proses yang perlahan dan berperingkat. Anda perlu mulakan dengan pengasingan yang total.
Kucing baharu itu perlu ditempatkan di bilik berasingan untuk beberapa hari atau mungkin sehingga seminggu. Di sana, ia mesti mempunyai semua keperluan asas: makanan, air, bekas najis dan mainan. Dalam tempoh ini, kucing-kucing tersebut akan mula berkenalan melalui bau. Anda boleh menukar bantal atau tempat tidur mereka atau menggosok mereka secara bergilir-gilir menggunakan kain atau tuala yang sama. Mereka akan mendengar dan menghidu bau masing-masing tetapi tidak bersua muka. Ini membolehkan mereka membiasakan diri dengan kehadiran haiwan lain tanpa sebarang konflik langsung. Hanya apabila mereka berhenti menunjukkan reaksi gelisah terhadap bau tersebut, barulah anda boleh beralih ke fasa seterusnya. Fasa berikutnya adalah pertemuan visual, tetapi tanpa membenarkan sebarang sentuhan fizikal. Anda boleh buka sedikit pintu bilik si pendatang baru itu, tetapi letakkan penghadang seperti jaring, pintu kaca atau pagar keselamatan bayi di tengah-tengah pintu. Kucing-kucing itu akan dapat melihat dan menghidu bau satu sama lain melalui penghadang, tetapi mereka tidak boleh menyerang. Pada masa ini, penting untuk anda memahami bahasa tubuh mereka. Desisan yang perlahan, telinga yang dileperkan dan bulu yang meremang di tengkuk, semua ini adalah tindak balas yang normal. Ini tidak bermakna mereka tidak akan berkawan. Ia hanyalah cara mereka berkata, "Saya nampak awak orang asing dan saya rasa sedikit tertekan." Tugas anda adalah untuk mewujudkan persatuan positif dengan pertemuan ini. Beri mereka makanan atau snack istimewa di kedua-dua belah penghadang. Ajak mereka bermain. Anda perlu mula bimbang jika salah satu kucing menunjukkan agresi yang jelas dan berterusan, seperti mendengus, merengek atau menerkam penghadang. Dalam kes ini, anda perlu kembali selangkah ke belakang, iaitu ke fasa pertukaran bau. Bagaimana pula jika anda memang sudah memutuskan bahawa kucing kedua bukan pilihan anda, tetapi rasa bersalah kerana melihat haiwan peliharaan anda bosan tidak hilang? Terdapat banyak alternatif. Pertama sekali, perkayakan persekitaran tempat tinggal mereka. Kucing memang suka ruang menegak atau ruang tinggi. Pasang set menara pelbagai tingkat, rak dinding dan rumah-rumah kecil. Ini akan memberi peluang kepada kucing anda untuk meneroka dan memerhati dari sudut baharu. Kedua, gunakan mainan interaktif dan bekas makanan teka-teki, puzzle feeder yang memaksa kucing anda berfikir dan berusaha mendapatkan makanan. Ini adalah rangsangan mental yang sangat baik. Ketiga, dan ini yang paling penting, luangkan masa untuk bermain secara aktif dengan haiwan kesayangan anda setiap hari. 15 hingga 20 minit bermain dengan mainan bulu atau penunjuk laser sebelum tidur boleh memberikan impak yang luar biasa. Perhatian berkualiti yang anda berikan kepada kucing jauh lebih penting daripada rakan hipotetikal yang mungkin tidak serasi atau tidak dapat menyesuaikan diri. Jadi, mari kita rumuskan. Tiada jawapan yang universal untuk soalan seekor kucing atau dua. Semuanya bergantung kepada pelbagai faktor. Sebelum anda membuat keputusan, tanyakan pada diri anda beberapa soalan penting. Apakah perangai kucing saya? Berapakah usianya? Adakah saya bersedia untuk perbelanjaan kewangan berganda? Adakah ruang kediaman saya cukup selesa untuk menempatkan 2 ekor haiwan? Adakah saya mempunyai masa dan kesabaran yang mencukupi untuk proses pengenalan yang betul dan memakan masa? Dan soalan yang paling utama, adakah saya melakukan ini untuk kucing saya atau untuk diri sendiri sekadar untuk meredakan rasa bersalah? Bersikap jujurlah
pada diri sendiri. Manakala perkara terbaik yang boleh anda lakukan untuk si bulus kesayangan anda yang tunggal adalah membiarkan dia kekal sebagai yang tunggal dan disayangi, dan kadangkala pula adalah dengan menghadiahkan kepadanya seorang kawan baik seumur hidup. Keputusan di tangan anda. Dilema yang sering dihadapi oleh setiap pemilik. Poin penting yang perlu kita fahami ialah tanggapan manusia tentang kesunyian dan persahabatan sangat berbeza dengan apa yang dirasakan oleh kucing. Kita mungkin fikir kita sedang menyelamatkan mereka daripada kebosanan, namun sebenarnya kita berpotensi merosakkan dunia mereka yang damai dan teratur. Kesimpulan utamanya, tiada satu pun keputusan yang betul secara universal. Yang ada hanyalah keputusan yang paling sesuai untuk kucing anda yang spesifik berdasarkan situasi dan keadaan semasa anda. Jangan tergesa-gesa. Perhatikan haiwan kesayangan anda dengan teliti dan dengar keperluan mereka, bukannya mengikut emosi anda sendiri. Dan ingatlah, kasih sayang, penjagaan dan perhatian anda adalah perkara paling berharga yang boleh anda berikan. Tidak kira sama ada anda mempunyai seekor kucing atau 5 ekor. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Saya harap perkongsian ini bermanfaat untuk anda. Jika ya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke saluran ini agar anda tidak terlepas episod yang akan datang. Sekarang, soalan utama untuk anda. Berapa ekor kucing yang anda miliki dan bagaimana hubungan mereka berkembang? Kongsikan kisah anda di ruangan komen. Pengalaman anda mungkin sangat tidak ternilai bagi orang lain.